kita ambil roti Afghan ni macam ni. Lepas tu kita letak topping kita. Kita letak sedikit sambal gesek. Love sangat sambal gesek ni. Kena buat ni juga nak bawa nak tengok love mak Lepas tu kita letak sedikit sambal sarden, ada tumpuk ada petai ni, love sangat. Lepas tu kita letak sedikit salad kita macam ni, tabur-tabur je. Patutnya letak atas ni kan. Salah ni aku, tapi tak apalah. Benda yang salah kita memperbetulkan. Kita letak benda ni salad sikit macam ni. Lepas tu kita letak telur. Gitu. Untuk lebih mantap kita letak kita punya ni lah sos macam ni manja sikit. Boleh lah light je. Love tak? Mesti korang tengok sajak kan, dia sebalik sajak. Buat video kan. Nak mak lah edit, mak lah segala-galanya. Ada tak? Love. Terima kasih sampai bagi gift. Okay, love masuk 1, 2, 3. Lepas tu kita balutkan dia sis macam ni. Gitu. Balutkan dia. Begini. Boleh ke? Macam ni ke? Boleh lah kot. Daripada tak ada Okay, let's cuba sis. Okay. Kita makan kejap. Love. Okay. 1, 2, 3. So, kita cuba rasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa je guys. Luar biasa. Sedapnya. Sedap gila, cekik kita. Ya. Bawa tak ada pula. Love sangat. Asyik makan nasi je kan. Sedap no, tak tipu. Love. Letak telur sebiji macam ni. Kan? Letak sos dia macam ni. Love lah. Nadel. Nah, for you. Try. Love sangat. Bandit. Nggak. Sama gesek ni terbaik.
Kita buat lagi sekali. Letak salad. Yang makan macam ni kan confirm sedap, sihat, healthy. Letak sambal gesek sikit macam ni. Lepas tu letak sambal sardin petai. Sedap dia. Okey, bongga. Kan, sedap kan? Wrap traditional Malaysia punya. Biasa kan macam ni kan biasa orang Lebanese je buat kan. Kita buat style Malaysia. Letak telur sebiji. Ngam, terbaik sis. Cukup kita punya protein semua. Ni wrapkan dia macam ni. Makan roti Afghan macam ni. Kan. Bagi like lebih sikit 500. Wah. Terbaik. Kenyang ya. Macam ni makan 2 wrap kenyang. Healthy pak tu. Terbaik lah. Lain. Sambal gesek ni dia buatkan aroma dia memang low. Ya dah. Nah. Meleleh. Sedapnya. Aroma borak bawah. Bulat-bulat.
Terbaik. Nak lagi? Ada satu? Ada satu? Nak? Pedas ni tau. Buat pinggan you. Sedap kan? Melayu punya lah. Just nice. Salad. Sambal gesek ikan bilis ni sikit. Kan? Lepas tu sambal sardin petai. Healthy pun healthy, love pun love. Terangkat menu yang kalau tak nak makan nasi, makan ni je memang love. Letak ni telur. Dia rebus telur lagi dia. Habis dah telur. I beli telur lagi tu. Habis telur lagi. Ni, tak ni, sos ni. Pakai sos ni tau sis. Memang love sos ni. Terbaik. Rumit saja. Orang Sabah semuanya bongga-bongga sis. Kau cari Ruby orang Sabah nak bongga. Mereka walaupun kadang-kadang bahasa tu kadang-kadang tak faham kan, tapi bongga mereka nak bongga. Aku punya orang Sabah. Sajak insyaAllah banjir teruk. Bongga nak rayang. Okey nah. Teh. Habis. Dan. Nampak? Salad habis. Yang ni kita boleh letak dalam apa tu. Lepas tu kalau masak suka letak dalam bekas macam ni. Senang. Lepas tu boleh tutup je terus. Ini nak pakai pinggan, nak pakai tu banyak sangat kerja. Pakai je macam ni kan. Love. Lepas tu simpan terus. Lap ke tepi ni. Simpan je terus. Betul tak? Apa nak lagi? Esok dah boleh buat kerja. Kan? Orang nak kata kita miskin, katalah kita miskin. Safe, kita tak kisah. Dato'